Kalau untuk short term, boleh je nak simpan dalam bank, tak ada masalah. Tapi tuan-puan untuk long term 2-3 tahun dan ke atas, nasihat pakar kewangan yang saya belajar adalah lebih baik alihkan simpanan ke dalam bentuk emas untuk simpanan jangka masa panjang kita. Kalau untuk simpanan 2 tahun dan ke bawah, tuan-puan boleh lagi simpan di dalam bank, tabung haji, ASB dan sebagainya. Tapi bila dah melibatkan simpanan untuk jangka masa panjang, contohnya tuan-puan nak simpan untuk tempoh 5 tahun dan 10 tahun, khususnya lagi untuk dana perkahwinan, beli rumah, untuk beli tanah dan sebagainya, ini adalah simpanan jangka masa panjang yang mana lebih baik untuk kita simpan ke dalam bentuk emas. Kenapa? Sebab kata pakar sendiri, harga emas confirm akan naik 2 tahun dan ke atas. Sebab itulah tuan-puan, kita kena buat keputusan yang bijak. Bila tuan-puan dah tahu benda ni daripada video saya ataupun kena terus follow saya, dan insyaAllah supaya dapat lagi ilmu-ilmu yang bermanfaat khususnya tentang emas dan kewangan. Jadi tuan-puan, alihkan simpanan ke dalam bentuk emas untuk simpanan long term kita. Yang penting tuan-puan, kita kena pilih platform yang betul. Kalau saya pilih Public Gold untuk saya jadikan sebagai platform untuk saya buat simpanan dalam bentuk emas. Jadi kalau tuan-puan nak follow saya, jom saya bantu. InsyaAllah kita buat sama-sama macam mana kita nak menabung dalam bentuk emas dengan betul dan berilmu, dan yang paling penting dengan company yang betul. Boleh terus refer pin video saya untuk mulakan simpanan emas. Follow Wira rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!